Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Terima kasih kepada yang menonton channel aku. Siapa yang belum menonton tu sila like, subscribe dan share, okey. Sekarang ni aku berada kat Padang Kota, Penang. Jam menunjukkan 9.20. Okey, sekarang ni air surut Jalan Pasang. Kat sini pemancing sini bagi tahulah, kat sini sesuai jalan surut Jalan Pasang ke boleh sesuai untuk mancing. Target ikan GT, talang, cencaru pun ada jugalah, tapi ikan air atas lah. Okey, apa, tunggu aku update kemudian. Alright. Okey, aku akan mula casting dulu. Sekejap lagi. Pintai ni aku beli. Aku nak tengok macam mana keberkesanannya. Alright. Tak ada ikan, mana ikan ni? Alhamdulillah. Talang. Hanya straight talang. Talang Padang Kota. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Talang Padang Kota berjadi naik kan. Lagi. Okey. Put balik. Alright. Padu-padu mantap. Alright, okey. Lesson pertama aku talang Padang Kota. Mau cuci air.
Sampah pula. Nampak lah sekarang ni 11.30. Air dah nak penuh lah. Air penuh 12.30. Pukul 12 ke 12.30 lebih kurang tuan. Tengok ramai pun dah casting cari talang GT sini. Penuh ni. Tengok sini pun ada ramai orang dah. Bila air penuh, air on penuh mungkin sesuai lah. Lagi sesuai untuk casting talang GT kat sini. Aku pun first time sini, jadi aku shock lah kan. First time aku dapat talang, aku casting dia daripada tepi. Biasa aku dapat talang pun naik boat je. Psycho lah. Angin kuat susah tak boleh. Nak casting susah angin kuat kan. Terbang habis majik. Kita tengok dulu macam mana orang lain. Dia aku buat Psycho je ni tadi. Ada dapat? Tak ada Ha? Oh gitu lah. Angin pun dah kuat lah. Susah sikit nak balik. Betul. Ni pun saya nasib dapat. Sebelum angin kuat kan saya dapat. Lepas tu angin kuat dah susah lah. Nak baling kan dia angin tolak. Betul. Betul. Ni dah angin kuat ni. Sama-sama pancing. Betul. Kena you punya tali pun tak cukup. Saya tak mau baling. Baling saya dia terserong pinang. Pukul 12 pasang penuh lah, pukul 12 kan. Penuh kan. Setakat ni lah take aku hari ni. Sekarang ni pun dah panas dah. Kita beransur-ansur lah balik. Lagipun angin kuat ni. Kalau aku balik nanti ni kat jambatan ni mesti susah sikit lah sebab aku naik motor kan. Kat jambatan tu ada angin lintang sikit. Lampu motor tu memang goyang lah. Ok, setakat ni lah trip aku kali ni. Terima kasih kerana sudi tonton video aku ni. Lain kali aku akan ambil lagi. Bye.